tak nak masuk, tak nak masuk kalau balik lambat. Tak nak sorang-sorang. So, ini tunggu kat pagi. Oh, ada cerita best, geng. Ni cerita pasal kondo sepupu aku duduk lah. Tapi, aku tak nak beritahu kondo mana. So, aku saja buat video. Aku, sebenarnya memang aku nak buat konten pasal cerita tu. Tapi, alang-alang dah mereka cerita. Biar mereka yang cerita. Penat lah aku cakap. Cepatlah. Cakap je lah, bukan kenal pun, hang. Lagi rampas ke popularan aku, Tak, air tu. Kita di mana? Makan, keluar makan. Pagi. Nak keluar makan, malam. Malam nak keluar makan. Nak makan. 12 kot. Mama. Satu kan. Jadi mama, aku ni tertinggal handphone rasanya. Handphone, Aku nak balik rumah. Ha. Aku masuk lift. Tak boleh berlima tu. Memang aku fikir bawa kerja kan. Ya, relax lah. Aku naik lah sekali. Aku pergi, masuk sekejap je. Aku pergi balik, lepas tu balik rumah. Lepas aku keluar balik. Aku naik lift. Aku dapat lift yang sama. Dia pun ada. Siapa dia tu? Siapa? Nurse lah. Pasal nurse. Muka sama. Okay. Tak adalah muka tu. Dia serius ke tak adalah macam biasa lah. Biasa je. Masa Han naik balik tu, lift tu dekat tingkat yang sama? Kan tadi Han naik lift tu daripada tingkat 5, naiklah tingkat. Tingkat 14. Tapi dia tak turun lagi. Dia tak turun lagi. Dia atas lah. Lepas tu masa Han patah balik, Han naik lift tu balik kan? Aku naik lift balik. Dia ada. Maknanya Han tekan lift tu terus terbuka lah. Han tekan lift terus terbuka ke kena tunggu juga? Tak lama lah aku tunggu pun. Oh, kira daripada level lain lah juga? Aku tak tahu daripada level mana. Benda tu sama aku. Kau balik ambil pagang ke? Benda ke? Aku tak fikir apa lah. Nurse pakai baju putih lah? Dia macam hospital swasta aku rasa. Dia pakai dia punya kepala. Tak pakai tudung lah? Dia pakai tudung, silap. Dia pakai tudung. Pakai baju warna pink. Seluar dia kasi warna apa? Pink tak rasa. Macam hospital swasta rasa. Baju pink pekat, seluar pink cair macam tu lah tuan. Aku tak tengok hospital mana, tak nampak. Aku pergilah, aku relax buat foto. Sampai kat mamak tu dah aku cerita kat orang ni. Tengok besok tu macam risau nak keluar lebih daripada Tapi mana ada? Apa pernah ada nampak nurse pakai baju ni pink apa ke? Apa aku nak cakap tadi? Muka dia muka biasa je lah. Oh, dia tak ada senyum ke, muka serius ke? Biasa tak ada, orang kata tak ada muka dia. Dia ada main telefon ke apa, dia duduk sengak? Dia betul belakang aku. Selamat dia tak kata nak darah. Tu kan. Aku rasa Darah. Kita tanya darah jenis apa? Saya suka darah O, dia cakap. Mampus. Tak pernah check. Saya jarang set. Tapi kan, cerita pasal hantu nurse ni, tapi dia bukanlah nurse, dia MA, pembantu kat hospital lah kan. Aku tak tahu lah dia daripada ward ke, daripada bilik bedah ke, aku tak tahu. Tapi depa ni cakap lah, dekat pembantu ni, MA ni kata Han boleh tak pergi bilik darah, macam pergi bilik darah, Han pergi ambil darah ni kan. Okay, dia pun pergi lah. Tapi dia orang ni nak cepat. And adalah satu lift lama lah. Lift lama ni, kalau pakai lift tu lagi cepat sampai ke sana, kat tempat ambil darah tu. So dia fikir, lift ni jangan orang guna. Sebab ramai lah orang nak cerita kena kacau dalam lift tu apa semua kan. Tapi dia sebab kena nak cepat, dia terpaksa lah pakai lift tu. So dia pun pergi. Waktu pergi tak ada apalah. Dah ambil darah tu duduk dalam bekas. Lepas tu dia masuk lift, dia cakap dia masuk lift, dia tak lah dia seorang-seorang. Tiba-tiba ada orang dekat belakang dia. Orang tu cakap macam ni, bawa apa tu? Lepas tu dia diam sebab dia tahu lah dia masuk lift. Kita masuk lift, kita nampak lah kita seorang ke kita ada orang kan. Lepas tu dia diam. Lepas tu dia tanya lagi, bawa apa tu? Macam tu kan. Dia diam lagi. Lepas tu dia rasa macam orang tu dekat dengan telinga dia. Dia tanya, bawa apa tu? Lepas tu dia takut lah. Dia terkali cepat sampai. Dia orang ni, kebetulan lah orang yang nak pakai darah ni, dia lalu depan lift tu. Dia jumpa lah kawan yang bawa ni. Yang kawan ni pula, dia sempat bagi bekas darah tu. Dia kata, nah darah. Lepas tu dia pengsan. Dia sempat juga menjalankan kerja dia. Menjalani kerja. Cakap hampa pergi makan malam-malam, nanti ada nurse teman dalam lift.